Hai, selamat datang ke YouTube channel saya, AI Makan. Minaneng gini minaswa gini minaneng. Alright guys, so apa yang saya nak buat hari ni? So hari ni saya akan buat konten iaitu balas apa ni? Balas apa yang Aslah buat kat saya itu, iaitu menjadi baby. Itu dia jadi baby kan. Dia ingat dia cute sangat ke? Ni, bila saya jadi baby ni, mesti perempuan-perempuan dekat AI team tu akan macam, alah baby makan, alah nak cucu, alah. So memandangkan dia dah buat kat saya yang kena mengasuh dia. Ni saya nak dia pula mengasuh kat saya. And esok saya akan pergi ke office. Saya dah ada barang-barang baby tu. Saya dah sampai dah dekat Deep House. Siapa yang saya nak cari dekat Deep House? Saya nak cari baju. Bukan baju lah, macam ini baju kejap lagi. Macam saya nak pergi cari puting dengan lamping ke apa ke macam tu. So jom kita pergi cari barang tu dulu, and then kita cari baju pula. Let's go. Oh, kita dah sampai dah. First saya akan ambil puting. Saya nak ambil yang ni, elephant. Kita tengok reaction AI team pula macam mana kalau saya jadi baby. Pampers. Saya nak ambil yang double XL tu. Ada tak? Triple XL? Ada lah. Apa lagi puting je lah kan. Puting dengan Pampers je lah. Ni perlu ke? So saya akan ambil puting je. Takkanlah saya nak beli ni pula kan. Kita ambil yang ni. Kita ambil dua tu. So yang lain, Pampers tu nanti saya pergi cari kat kedai lain. Sebab saya nak pakai satu je, mahal nak mampus. Pampers kat 80-90. Saya mana ada anak, saya nak jadi anak. So kita nak bayar dulu, and then kita sambung pula. Okay, let's go. Botol susu, puting, mainan crack tu, baju baby kan dia kena satu set kan. So saya dah ada baju tu. Apa lagi, bedak, lamping tu, yang kain atas kepala tu. Lamping saya tak belilah. Takkan saya nak pakai lamping kan, tak muat dengan saya. Takkanlah saya nak pakai lamping orang tua pula kan. Saya budak lagi, saya muda lagi. And saya akan pakai pakaian baby tu, and then saya akan menjadi karakter baby dekat office AI. So tak apa melengahkan masa je, jom kita pergi ke office AI. Let's go. Alright guys, so sekarang ni saya dah sampai dah ke office, and apa yang saya nak buat, saya akan berpakaian baju ni, and then pakai saya pula jadi baby. Saya nak tengok reaction AI tu macam mana, reaction Aslah macam mana. Okay, let's go. Kita transform. So saya dah siap dah pakai apa semua. So sekarang ni apa saya nak buat, saya nak buat untuk Aslah dulu. Saya akan duduk belakang tu, and then saya akan melompat. Okay, so kita nak buat Aslah. Turun bawah je tingkat 1. Kenapa? Nak bagi something. Kenapa tak bagi kat atas je? Besar lah barang ni. Tapi kat mana tingkat 1? Ya. Okay. So saya dah kat Aslah. Dia on the way turun. So let's go. Nak susu. Nak susu. Ini lagi annoying daripada Mama, nak susu mama. daripada aku hari tu. Nak susu. Weh, sumpah buruk. Weh, buruknya. At least aku hari tu jadi baby, aku dapat comel. Ni buruk. Mak malu kat orang, mak ramai kat sini. Ada susu. Nah, tak ada susu. Orang lah. Banyak staff AI sini. Tengok mana ni. Oh, nak naik atas. Kau nak naik atas? Mama selalu bawa kan. Dukung belakang. Tapi mama patah pulang macam mana? Merangkak naik atas merangkak. Mama penat lah. Merangkak sampai atas.
Kayak kucing ah. Kali atas. Sumpah weh. Tak comel langsung. Sumpah cakap tak comel. Aku hari tu lagi comel. Dengan puting terbalik kau. Ini macam kain. Itu macam kenal. Apa baby pakai gelang ni? Dada bagi. Dada. Dada bagi gelang. Nak jumpa Dada. Tak nak. Kat atas ada banyak pilihan. Jom. Tak nak. Tak nak. Kali atas. Sumpah cakap kalau macam ni lah baby real kan. Memang patutlah kena dera. Nak dodolkan. Tolong dodolkan. Mas. Sumpah Mama tolong dodolkan. Sumpah kena pakai benda lagi besar. Mami. Apa? Nak susu. Kalau macam ini bukan kena hak sesaku. Mami cari Daddy. Nak susu. Tak nak susu Daddy mandi bunuh. Tak nak susu Mami. Lega sikit. Mami. Tolong Mami. Mami tolong. Boleh aku? Mami tolong. Ada dua lah puting. Wah. Sebab itulah cakap baby ni dia ada kembar. Nak susu tolong isi. Kalau masa ni dulu Mami belajar daripada nenek kau. Tunjuk nenek. Tak nak lah macam Hassan. Tak nak ni susu ada bulu. Ada tiba. Berat juga Mak. Kuat Dain. Bodoh lah terkejut aku. Siapa buang bayi? Ada orang buang bayi. Ada orang buang bayi. Paper dia ambil. Tolong. Paper tadi. Bayi tadi paper nikah. Ada orang buang baby lah. Apa kutip dia balik biarlah aku buang. Dia nak susu. Masuk. Nak susu kan juga. Kenapa dah kena jam. Masa Kopi. Good boy. Siap Bad. Yalah, dia dah buang aku sebab apa? Sebab macam ni lah. Mama. Baby lebih umur ke? Berapa tahun dalam kandungan ni? 19 tahun ni. 19 tahun dalam kandungan. Gila lamanya. Nak Mama Hazan. Mama Hazan. Babynya kali rambut. Pujuk. Kenapa semua orang lepaskan kemarahan ni? Woi, jangan gitu. Ini baby bukan bayi yang lahir pakai kain putih. Kita kena warna dia. So kita cari warna. Mama jahat. Mama jahat. Mana lucu. Sabi. Tidur. Aku rasa Rosa berlubang puting tu mana. Enak lucu. Betul lah. Tak
Nak mak weh. Hari masuk. Hari ni saya nak buat. Alah. Nak makan. Ayo kata pula ni. Tak suka. Ni, Syami dia nak susu tadi Mi. Tolonglah. Tolonglah Mi. Tu cerita. Angkat ni. Macam kata Demam ke baby ni? Demam. Demam kuning, demam kuning. Sian dia. Sikat aku. Kucing weh. Tak suka. Tak suka dia. Kalau nak happykan dia, nak bagi dia berhenti nangis, korang kena ambil satu puting dan isap. Kenapa? Isap satu puting. Dia nangis, dia nangis. Nak sangat. Sedut. Ada bulu. Dasar kan. Nak susu mami. Botol susu mana? Mana mami? Ini mami ni. Mari. Alah mami. Nak susu. Mami. Tak nak mami ni. Ini buat senang berak ke? Bukan sih. Ni weh. Aku tak terfikir baju ni buat senang ni. Dah lah ada kostum yang sama kan? Salah apa? Apa ni ah? Angkat sikit baby. Hey. Kita ni. Betul-betul atas meja Roman. Baby jangan tahu kan baby. Asal baby ni berjanggut? Mami tu mengayak apa tadi? Tak ada. Oh dia. Kena dengan mami tu juga. Dia dah tidur. Nyanyi sikit. Lagu tidur. Nyanyi lagu. Kau nak tengok lakonan Syarimat? Nak tengok lakonan Syarimat? Lakonan sedih Syarimat nak tengok? Nak tengok lakonan sedih Syarimat ke? Yang duduk macam yang macam bercerita borak tu, masak tu. Lakonan Syarim. ada juga. Sampai tak ada keluar. Tak best lah. Syarimat tak best lah. Nak cucu. Nak cucu apa? Nak cucu. Mana? Betul susu. Tak bawa ni atas. Kecil-kecil rekod. Weh.